Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Kalau ada salah cakap, harap ampun. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga terhibur dengan Rizal di Video Entertainment. Selamat Hari Raya. Kalau tak puasa tu tak payah raya lah. Jangan kau tak puasa tak payah raya. Okey. Takkan nak raya lecon susah. Kalau balik kampung tu balik terus je. Tak payah pergi mana-mana lah. Lepak dekat Putrajaya je. Isi 2. Lepak-lepak sini. Jalan-jalan. Jangan tak tengok apa-apa tau. Banyak baju raya tu. Jam dah pukul 11.50. Aku nak balik lah. Jangan lupa subscribe. Nanti kita pergi mancing dekat Kelang, Marina Kelang. Kita main ikan merah. Okey. Tonton V Studio, jangan tak tonton. Kita tangkap ikan duyung. Ikan duyung tak ada. Ikan merah. Mesin 2 Putrajaya. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Aku cari member aku tak datang lagi. Susah nak datang. Kau masak kuih angus ke? Tak payah masak lah, beli je. Kau bukan pernah masak pun. Si angus cuma tak pandai macam mana. Gila masak ke apa ke. Oh betul. Kau asyik main mercun. Dah tua-tua main mercun. Macam mana? Ketupat tu tak payah masak. Beli je rendang. Kau tak pandai masak ketupat. Beli je. Alah satu ikat berapa? RM25. 6 biji RM25 kan. Nanti kau masak ketupat angus. Susah orang. Kau masak betul-betul. Masak, kacau, rendam. Okay. Aku nak balik dah ni. Tunggu kawan tak datang lagi. Mana hilang lah. Kau dah tua-tua main mercun. Macam mana? Nak main mercun lah. Kau jangan lupa subscribe V Studio, okey? Subscribe lah video. Tengok free je. Tengok video aku free tapi tak nak subscribe. Apa benda lah. Penat aku buat video. Pergi Langkawi, pergi Kelang, pergi Bagan Lalang, pergi mana lagi? Nanti kau tengok cerita best-best ni. Ikan sembilang, ikan kerapu. Kau jangan tak tengok V Studio, okey? Cerita tromen tak ada. Cuma cerita pancing. Subscribe dulu. Subscribe dulu. Ni ada kat Putrajaya. Nampak? Punya ramai orang. Aku pun dah ngantuk dah ni. Lepas ni nak balik lah. Balik, edit video, tidur, main game.
Okey geng, jumpa lagi lah. Kalau ada salah cakap tu minta maaf lah. Dia goncang air tu, bapak laju. Jangan lupa subscribe di studio. Kalau nak datang Putrajaya, pesen 2. Nak datang, datang. Tak nak datang, tak apa. Jam dah pukul, aku ingat dalam pukul 1 lah. Pukul 1 dia tutup. Kita jalan-jalan dulu. Kita jalan-jalan kat Putrajaya lah ha. Bosan lah duduk rumah. Main datang sini duduk rumah je. Aku nak beli air tu. Beli air. Air apa tak tahu. Beli air gas lah. Air coklat ada. Aku tak guna coklat lah. Air ketum tak ada. Ketum tak ada. Ketum tak boleh cakap tau. Kita pisik ada. Dia cari ada plus lah. Ada plus. Sebab orang tak ada. Orang tak ramai. Memanglah orang ramai. Datang Putrajaya sini. Aduh, kecoh lah. Kita jalan ke sana dulu. Kau jangan tak datang Putrajaya. Aku tunggu ni. Kau nak tidur kau balik rumah. Aduh. Beli air dulu. Kata nak panas, panas lah. Lagu pun sengau lah, malas nak dengar. Kita cari underpass. Underpass 100 tambah 1 101. Mana air? Tak ada air. Ni air dia. Underpass. Kita cari underpass. Mana? 3,5. Máy này có đặt cỡ. Ba ada straw tak? Straw tak ada bang. Tak ada. Boleh. Tapi kalau besar. Boleh lah tu. Tamat. Boleh. Gigi sakit. Okey. Habis tak muat. Okey bang. Okey. Sini. Bak. Ada buah-buah semua. Macam yang buah lah. Kebun perut. Dan belakang lah. Orang ramai lah. Stop recording. Kita cari baju raya dalam. Tengok ada baju raya ke tak ada. Cari dulu 2-3 pasang. Tidak memberi ruang kepada rakan basker Limi dan juga Apek. Orang ramai dah balik. Kita masuk. Kita cari baju raya. Baju raya Tanpa bekal. bulan akhir murah-murah tu. Helai RM10. Dekat sebelah sana lah. Sana jam. Jam pasar. Mana orang tak ada orang. Happy hour. Kita lepak dulu.
Ada benda nak cakap lah. Odai dia nak melingkup lah tu. Kan, dah macam beruk lah apa. Kau tak payah buat kuih lah, hangus. Kau beli je. Kau tak pandai buat kuih. Kau tak payah wayang lah. Kau datang Putrajaya. Jangan tak datang. Kau datang, jangan tak datang. Aku cari kawan aku kejap. 1 jam tunggu tak keluar-keluar lagi. Mampus tak. Kau dah makan belum? Belum. Makan lah. Kau besok bukan puasa. Kau sahur. Kau berapa hari tak puasa? 3 hari tak puasa. Wah. Asyik. Nanti hari Isnin Raya. Boleh sambut raya. Hari Isnin kau sambut raya. Hari raya puasa. Ayam gunting. Aku tak minat lah ayam gunting. Tak sedap lah. Kita jalan dulu. Jalan-jalan di Putrajaya, Pesen 2. Air nampak macam nak hujan. Okey, selamat malam. Macam cibai kau tu. Air nak hujan. Tak minta jangan hujan lah. Tak beli baju raya ke? Duit tak ada. Duduk rumah Kau belilah mengecun. Tak boleh beli pantek ke apa. Yang ada dekat Pesen 2. Tahu? Kau tak tahu Pesen 2 ke dekat Putrajaya? Kau ni betul-betul kampung betul lah kau. Pesen 2 pun tak tahu. Ni ada jualan raya. Jualan bazar. Macam-macam ada. Baju raya ada, kuih ada, semua ada lah. Roller coaster ada. Kau betul-betul cibai lah kau. Macam mana nak datang ni? Ada beruang tu. Teh masala 440. Kau ada masalah kau minum. Tak ada. Sayunya kita tunggu F1 lalu. Kau jangan tak subscribe tau. Subscribe video. Orang ramai tak boleh masuk. Ni
geng-geng bedul main skateboard. Geng samdul ni. Kita makan laksa dulu. Laksa Penang ke laksa Melaka aku tak tahu. Nama laksa dia laksa Buyung. Nama orang dia Buyung. Laksa Buyung Kedah. Dia lari-lari kan, dia patah balik. Tak faham apa benda lah. Dia ada beli kek pandan. Kek pandan jauh ke tengah. Pulau Daik bercabang 3. Kalau tuan bijak pandai, ikan apa tak ada daging? Jawab, ikan apa? Ikan apa tak ada daging? Aku tak tahu. Yang ada dekat Putrajaya je. Tempat lain tak ada. Tempat lain banyak beruk. Kat sini tak ada. Kau main mercun dia? Main lah mercun tu. Kau jangan lupa subscribe weh. Kan aku cakap dekat mesin 2. Mesin 2 pun kau tak tahu. Kau tahu makan. Kenapa badan kau tak gemuk? Kau makan. Mesin 2 pun kau tak tahu. Aku letih lah cakap. Kau nak gana tu? Beli baju? Takkan beli baju. Kau duit tak ada. Selamat Hari Raya. Mak Zahir batin Semoga raya disambut dengan gembira bersama sanak saudara. Jangan marah, gurau je. Raya mana? Takkan tak raya. Kita makan laksa asam. Laksa tu dia letak asam Jawa. Lepas letak asam Jawa, dia letak ikan kembung. Lepas letak ikan kembung, dia letak tak apa ni, daun kesum. Lepas letak daun kesum, kita makan laksa daun kesum. Kesum. Kau jangan lupa subscribe di studio kau. Kalau kau subscribe, aku bagi 10 juta. 10 juta daun kering. Kau petik daun tu, kau pergi ambil 10 juta daun. Boleh lah daun. 10 juta ringgit tak ada. 10 juta daun ada. Aku nak makan laksa tu. Laksa daun kesum. Shut down. Stop recording. Ada dekat Putrajaya. Dalam tanduk sini. Kosong je nak air mineral kosong. Kita makan laksa kesum. Tak ada duit lah habis lah. Mineral tahu berapa? RM2. RM2 lah. Share ada orang. Kita ada makan laksa daun kesum. Nampak? Pukul 2 pagi. Dah nak tutup lah. Laksa daun kesum. Gang, rasa daun kesum tu, daun kesum.
Ambil kuah ni kau hirup. Rasa daun kesum. Memang rasa daun kesum. Kan? Warna putih. Sedut. Tarik. Dari jauh. Tengok, tarik. Tak jalan. Ni laksa Kedah. Laksa pedas. Pedas membara. Lidah aku dah pedih lah. Laksa kesum. Lekat kan? Sedap. Ha. Hai. Licin. Baik. Tahan lah. Licin. Jangan rakam Miza. Hai, bengong. Macam waktu sebaik. Pedas kan? Licin lah orang tu makan. Kita makan laksa. Nampak? Masuk. Sedut. Sedut dari jauh. Tengok ha, tengok. Sedut dari jauh. Tak naik kan? Dari jauh sedut. Tak naik tak? Dekat tu. Dari jauh tak jalan geng. Dari dekat. Dari dekat dia jalan. Ayalah bang. Nak kita lah cakap. Ha? Malu lah. Orang keliling nampak. Abang bising-bising. Malu. Kita gaul dulu. Kita sedut. Biasa telur. Tak ada telur dah habis. Telur dah habis. Mana ada telur? Telur abang ada. Laksa kari. Pastinya laksa kesum. Hari Senin tengok anak bulan tau. Kau jangan tengok anak orang. Senin apa? Ahad. Tengok kat mana? Okey, bukan tu. Ini bukan mukbang. Ini laksa kesum. Okey? Jangan jemput makan. Makan telur. Laksa kesum ke? Laksa. Pedas. Buat macam ni, nak rasa buat macam ni. Malu makan. Ha? Makan. Berapa jam ya? Dah pukul 1 pagi. Dekat pukul 2. Hari Senin sambut raya. Kau tak puasa. Raya lah. Kau tak malu. Dia makan laksa kesum. Dia makan. Balik. Kita balik di Putrajaya. Aku minum kuah dia macam minum air kosong tau.
laksa kesum. Rasa dia yang sedap. Rasa padu. Meleleh. Mantap. Nak makan laksa kesum, datang Putrajaya. Jadi pukul 2 dah tutup. 2 dah tutup. Saudara tanggi. Ha? Songkok dengan kasut abang tak ada. Mak dah bagi duit. Angah tadi dia bagi duit kan. Mak pun dah suruh beli songkok dengan beli kasut. Tongkok lama ni. Ada ke? Ada. Ha. Tongkok lama tak mari tu ada. Kalau dia pakai je. Kasut je. Mak tak bagi abang pakai slipper. Geng, jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa bye-bye. Bye-bye dulu. Bye-bye. Kata dulu. Kata bye-bye lah. Kau tak bye-bye pun. Bye-bye. Bye-bye lah. Bye-bye. Macam dalam live.